Berita melaporkan sistem MAHB dihack dan tak sampai 5 saat, Anwar Ibrahim terus jawab no kepada hacker yang tuntut bayaran sebanyak 10 juta USD atau bersamaan 44,500,000 ringgit Malaysia. Dan Anwar berkata negara ini tidak akan selamat sekiranya pemimpin dan sistemnya tunduk kepada penjenayah dan pengkhianatan. Saudara, pertama sekali saya ada semaklah dalam beberapa laman web yang melaporkan dan menganalisa serangan cyber di peringkat global. Antaranya The Hackers News, Crap on Security, Blipping Computer, Track Post dan juga Dark Reading. Namun satu berita pun saya tak jumpa yang MAHB ni telah diserang oleh hacker dan hacker ni tuntut 10 juta USD. Boleh tak Anwar Ibrahim nyatakan hacker ni berasal daripada negara mana dan adakah laporan telah dibuat agar siasatan dapat dilakukan? Saudara dan saudari, jika hacker ini menuntut sejumlah wang yang besar daripada Perdana Menteri Malaysia, sudah tentulah mereka mempunyai maklumat atau data penting rakyat Malaysia. Boleh tak Anwar Ibrahim nyatakan kepada rakyat Malaysia tuntutan wang ini dibuat berdasarkan apa? Apakah maklumat yang telah terdedah kepada hacker-hacker ini? Dan jika perkara ini hanya rekaan dan tidak benar, saya haraplah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ni dia boleh menghentikanlah sandiwara ini. Sebab apa? Kerana ia akan menjejaskan operasi perniagaan MAHB. Bukan itu sahaja, ia juga akan menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan pelanggan MAHB kerana mereka merasakan bahawa MAHB ni tidak lagi selamat. Dan apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan apa yang saya cakap ni?